Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pagi ini hari Isnin bersamaan 27 April akan diadakan Majlis Pelantikan Watika Pemimpin Muda SMK Penang Tenggal sesi 2026. Majlis ini diadakan antara lainnya bertujuan untuk meningkatkan motivasi pemimpin pelajar yang terpilih untuk menjalankan tugas dengan penuh dedikasi serta menjadi contoh teladan kepada murid-murid lain. Penyampaian Watika yang akan berlangsung di Dewan Terbuka Al-Farabi akan disempurnakan oleh Puan Cik Ajah Mariza binti Ahmad selaku penolong Kanal Pentadbiran SMK Penang Tenggal. Diharapkan cuaca baik pada hari ini dan semoga majlis berjalan dengan lancar. Saya Muhammad bin Muhammad Aziz Shah melaporkan dari TVPSS Ibnu Khaldun. Sekian, terima kasih. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, bagi memberkati majlis kita pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Saudara Romi Azrul Hafiz bin Romi Izrul Syadri untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. anugerahkanlah kami dengan hikmat kesihatan agar kami dapat meneruskan usaha kami dalam mencurahkan bakti dan menaburkan jasa. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah ini ingin memohon restu dan rahmat-Mu, Ya Allah, agar dibukukan ikatan, perpaduan dan kerjasama antara kami. Dalam merealisasikan Majlis Watika Pelantikan Pemimpin Muda SMK Penang Tenggal tahun 2026. Para pelajar yang dilantik sebagai pengawas, anda merupakan tonggak utama dalam bantu pihak sekolah mengekalkan disiplin dan keaturan. Bagi pengawas pusat sumber sekolah PSS, peranan anda amat penting dalam memupuk budaya membaca dan mencintai ilmu dalam kalangan warga sekolah. Kepada pembimbing rakan saya PRS, anda berperanan sebagai pendengar yang baik dan memberi sokongan kepada rakan-rakan. Manakala bagi imam muda, anda memikul tanggungjawab besar dalam memimpin rakan-rakan ke arah penghayatan nilai-nilai Islam serta menjadi contoh dari segi akhlak dan kepimpinan. Pada ketua serta penolong ketua tingkatan, jalankan tanggungjawab sebagai penghubung antara guru dan rakan-rakan sekelas dengan sebaiknya. Tibalah masa penyampaian watika penerima teruji menunggu giliran. Hadirin dan dimulakan penyampaian watika kepada kawasan ketua tingkatan, penolong tingkatan, imam muda dan pembimbing rakan sebaya akan dimulakan. Ketua tingkatan 1 Sesbania. Masih sebatas itu rasa takut yang tak pernah mengganggu. Tetap teguh berdiri, jalan bergantian, dipersadakan reformasi berdidikan. Dipersilakan Puan Muhammad Wayu bin Muhammad Puan Muhammad Genggam terus semangat tentang kita, seberapa dewasa menguji. Tak pernah dari yang kau bisa. Di masa masih oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu. Di masa hari bahaya, itulah ingin yang lebih logika. Berikrah akan melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang diberikan dengan penuh ikhlas. Masih sebatas itu. Pada Aina kerana telah dilantik sebagai ketua pelajar bagi 2026. Apakah harapan anda terhadap pelajar tahun ini? Harapan saya terhadap pelajar pada tahun ini
berharap pelajar boleh mematuhi peraturan sekolah dan mengikut arahan pengawas, menghormati guru dan sentiasa mengikuti peraturan sekolah lah. Siapakah yang menjadi inspirasi saudari Aina? Ketua pengawas pada tahun lepas lah yang menjadi inspirasi kepada saya, iaitu Mirza Idina. Dia menjadi inspirasi saya kerana sikap tegasnya dan sikap kepimpinannya yang agak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kepada saudari Afifah kerana telah dilantik sebagai ketua pengawal PRS SMK Penang Tenggal. Apakah nilai kepimpinan yang paling penting bagi anda? Nilai kepimpinan yang paling penting bagi saya ialah disiplin diri kerana boleh mengawal tingkah laku, emosi murid. Pertama pula kami akan pasukan pengawas PRS akan membantu guru, kaunseling dan guru-guru lain untuk membantu murid. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kepada saudara Muhammad Muhammad Koyong kerana telah dilantik sebagai ketua pengawas PSS Pusat Sungguh Sekolah SMK Penang Tenggal. Soalan yang akan saya berikan, apakah cabaran terbesar yang anda jangka akan dihadapi? Antara cabaran yang saya rasa mungkin akan dihadapi masa depan, antaranya adalah menggalakkan murid untuk membaca atau meminjam buku di pusat sungguh sekolah. Hal ini kerana gadget telah menjadi salah satu faktor punca murid-murid tidak dapat membaca buku. Bagi menangani hal tersebut, kami telah melakukan pelbagai aktiviti menarik untuk menarik minat pelajar. Antara aktiviti yang kami lakukan ialah pameran bertema, transaksi buku dan kuis digital kepada para pelajar. Kami juga telah mengadakan pameran buku pada setiap tahun untuk menggalakkan lagi murid baca dan meminjam buku di pusat sungguh sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya kepada saudara Romi Azrafi kerana telah dilantik sebagai ketua komiti imam muda. Soalan yang saya akan berikan, bagaimanakah anda merancang untuk menjadi contoh kepada pelajar lain? Sebagai ketua imam muda, saya akan cuba bagi contoh yang terbaik. Betul, saya akan cuba menunjukkan akhlak mulia pada pelajar lain. Saya harap pelajar sekolah ini akan memberikan kerjasama untuk menjaga nama baik sekolah ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama penolak kandangan hal ehwal murid SMK Penang Tenggal iaitu Puan Zanura binti Ilyas. Assalamualaikum Puan, kami daripada TV TSS ingin mendengar harapan dan amanat daripada Puan atas latihan pemimpin mula sekolah kita bagi tahun ini. Dipersilakan. Okey, cikgu ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pemimpin muda yang telah dilantik bagi tahun 2026. Ini adalah satu pengiktirafan kepada awak semua di mana amanah yang dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah supaya awak dapat melaksanakan tugasan dengan penuh tanggungjawab, integriti dan juga disiplin. Awak juga menjadi satu contoh tauladan, tunjukkan contoh tauladan yang baik kepada semua murid, baik dari segi disiplin, keterampilan dan juga akademik. Harapan cikgu, semoga pemimpin muda dapat jadikan ini sebagai satu pengalaman dan juga platform untuk membina karakter murid SMK Penang Tenggal. Okay? Dan terima kasih. Terima kasih Puan atas ucapan Puan tersebut.